Aku adalah manusia seperti kamu, bukan jin, bukan iblis, bukan malaikat, bukan Tuhan. Manusia seperti kamu, tapi bukan manusia biasa, luar biasa. Mana dalil luar biasa? Yuha ilayya annama ilahukum ilahum wahid. Aku diberi wahyu oleh Allah. Kalau manusia biasa tak terima wahyu. Faham? Kalau manusia biasa kita tak sebut nama dia, tak ada masalah. Kita canggah tak apa. Tapi Nabi nama Muhammad ni kalau kita tak sebut, tak sah masuk Islam. Luar biasa orang ni. Kita masuk Islam, kita tak ubah nama Muhammad, kita ubah nama lain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Idrisa Rasulullah. Tak boleh. Tak jadi apa. Faham tak? Walaupun Idris itu seorang Nabi, dah jadi juga Islam. Dia kena nama Muhammad. Kalau mu sebut nama lain, kafir situ sampai kiamat. Betul tak? Bang kena sebut nama Nabi Muhammad. Boh nama Nabi Yusuf, bang tak jadi apa? Tak jadi apa? Boh nama Nabi Zulkifli, Nabi Ibrahim, kita bang. Tak boleh. Mesti asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru sah bang. Kalau dia bang tak ubah nama Muhammad, kena bang semula. Dia tak mau bang, orang lain kena bang semula. Bang ni sunat je, tetapi kapung yang tak bang, dosa belaka. Nampak? Itu ada dalam sunat, ada wajib. Kerana bang ini memperdengarkan syiar Islam, ada dalam kapung tu. Hukum melaungkan azan adalah sunat, tetapi adanya azan dalam kampung tu adalah wajib, fardu kifayah. Itu kena faham. Lepas tu bang, kalau salah kena bang pula. Bang salah kena bang semula. Tapi kalau pelak tak payah bang semula lah nak kau ni. Kita bukan lidah harap. Bukan lidah makan kema, makan kacang tanah rebuh. Tak. Payah nak jadi bunyi harap. Dia bang ni yang paling penting lah. Kita sibuk sikit bab. Yang paling penting sekali kuat. Nombor 2, sedap. Kita sedap dulu. Betul-betul lah apa asal sedap. Kuih tak apa sedap. Kuih tu dia buat rayak grepang sekali haji sekebang. Maknanya longgar je sekebang nampak. Tak apa. Sedap sama je. Walaupun huduh. Tetapi kalau dalam bab agama ni, biarlah kalau dalam bang dia kuat dulu. Kerana bang ni iklan. Iklan maknanya memperdengarkan kepada masyarakat masuknya waktu. Maka dia kena kuat dulu. Lepas tu suara yang sedap. Sebab tu Abdullah bin Zaid, Nabi tak beri dia bang. Padahal dia yang tahu kalimah bang daripada Abdullah ibn Rabah, dia dulu tahu. Nabi tak benar dia bang. Apa? Kerana dia suara tak kuat. Nabi kata mugi ajar kalimah bang kepada Bilal ibn Rabah fa innahu anda sautan minka. Kerana dia lebih kuat suara daripadamu. Kata ulama daripada hadis ini, afdal sekali dalam bang kena kuat. Ni kau tu Bilal. Berat tu Bilal. Lu bang. Allah akbar. Duk kat kolah tak dengar? Rupa-rupanya tak boleh laung. Rupa-rupanya 14 hari bulan baru. 27 masuk witi. Allah wak lalu. Tapi bukan hak jabu bokok ni. Hak pula segar. Jadi orang tanya dah, bonda je Siti Aminah mimpi je. Belum tentu betul mimpi. Mimpi ni dia ada hak betul, dia ada hak karut. Dia hak mari dalam tidur ni kita sebut sama 3. Yang pertama ar-ru'yatus salihah. Mimpi soleh, mimpi boleh. Mimpi soleh ni mimpi yang ada takbir, ada tafsir dia. Yang kedua mimpi syaitan. Yang ketiga igawan sahaja. Mimpi soleh ni macam ni lah. Bondanya Aminah binti Wahab mimpi masuk bintang dalam baju ketika mengandungkan Nabi. Itu mimpi soleh. Kita mimpi jumpa Nabi, jumpa ulama, mimpi soleh tu. Mimpi pergi buat haji, buat umrah, mimpi pergi belajar Quran surah. Mimpi yang baik tu. Mimpi yang ada maksud.
Nah, mimpi ziarah orang sakit, itu mimpi yang ada maksud. Nah, mimpi berjumpa dengan alim ulama, jumpa dengan tu ulama ni, dengan Imam Bukhari. Nah, umpamanya, itu mimpi yang baik. Nah, dan tidak mesti mimpi yang baik ini orang yang baik. Nah, ada kalanya orang yang tidak baik, tetapi Allah nak mengubah dia menjadi baik. Seperti orang yang jahat sangat, berakhir curi, merokok, menyamung, berzina, kedarah harok. Allah nak jadikan dia baik, beri dia mimpi jumpa dengan Rasulullah. Nah, jadi baik. Yang kedua, mimpi syaitan. Mimpi syaitan ni mimpi yang menakutkan. Bila dalam mimpi tu kerja jadi takut tang. Ada tak mimpi hak takut-takut? Ada mimpi atu? Dah ingat lah. Tapi takut ah. Ada tak? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Ada aja lagi. Ada tak mimpi takut? Mimpi benda kerja di Pok Ye. Ada. Mimpi kerja di Atu, kerja di Rimah, kerja di Ulo, Naga, macam-macam meseng Mimpi duduk gelak nak cari lubang tak jumpa, mimpi jatuh dalam laut, nyanyek lori, tak kaki lekat telos poket, tak lekat nak tarik. Mimpi yang menakutkan tu, itu sebenarnya syaitan sengaja bawa datang supaya kita jadi gundah gulana. Ingat tu, itu tujuan. Supaya kita jadi tak tenteram, jadi susah hati. Padang dah aku buat apa mimpi gini, padang. Dia nak tu. Jadi kalau mimpi karut-karut lagu tu, tak usah takut. Hanyalah syaitan nak mengganggu kita. Masuk juga dalam kata syaitan depan Allah Ta'ala, setelah Allah Ta'ala halau daripada syurga, la'uwiyannahum ajmain, aku akan kacau segala manusia, hamba-hambamu sekalian.